Hai si awak. Buat dah lagi sekut raya tu. Cik Bi nak ajar biskut raya tak nenas teratai comel si awak. Rasa dia pun sedap. Dah lah comel bentuk bunga teratai gitu. Nak buat dia mudah je. Mari Cik Bi ajar. Okey, mula-mula awak ambil butter, gula, kaca biar dia sebatil lah dulu. Lepas tu kat bubur bak sebutir telur kuning. Jadi lepas tu bubur esen vanila dengan pewarna-warna kuning. Lepas tu kaca dia biar sebati dulu. Susu tepung, susu jagung, tepung jagung. Lepas tu so lagi Cik Bi tak ingat dah nama gimana. Nanti Cik Bi tulis dalam description. Awak kacak-kacak macam ni. Lepas tu kat bubuh tepung deh. Bubuh tepung, kacak-kacak, bubuh tepung, kacak-kacak, bubuh tepung, kacak-kacak. Sampailah dia jadi keras dah macam ni. Awak lenyek-lenyek dulu adunan tu. Yang lembut totek macam ni beres. Okey, untuk dia punya tak nenah pula, Cik Bi guna 1 sudu teh kecil deh. Awak janganlah guna dalam video tu Cik Bi buat setengah sudu besar. Dia jadi besar dabang. Uduh lah. Tapi kalau 1 sudu teh sedar-sedar molek, comel, cute molek. Okey, lepas tu awak tubik lah dalam robot awak tu. Kita beli acuan dah lah 2-3 bulan lepas. Beribu dah Cik Bi jual acuan tu nya. Kita guna bunga besar gini. Lepas tu kat awak terak-terak buat contoh macam ni. Bubuh tak nenah. Halo lah comel sungguh. Kita buat mata tu naik. Mata molek. Lah comelnya. Kalau tengok gini kan. Teringat pulak kau gelecon lek Marisa. Aduh lah tak boleh beli lagi tu Cik Bi tu. Aduh sedih. Tak ada kau yang nak beli hadiah